Tengok soalan ni. Saya ada seorang guru, dia menghukum seorang pelajar. Saya ada seorang guru, dia menghukum seorang pelajar dan perempuan dan laki-laki dengan hukuman menyanyi di depan orang. Apakah hukumannya? Setahu saya perempuan menyanyi adalah haram. Apakah komen tentang cikgu tersebut? Cikgu ni ada murid dia buat salah, dia hukumkan murid dia laki puan kena menyanyi depan murid-murid lain. Kira komen tentang cikgu tersebut. Saya rasa cikgu ni cikgu Akademi Fantasia. Pasal sekolah menyanyi ni. Dia terbawa-bawa. Jadi hukumnya suruh orang perempuan buat benda yang haram, maka jadi fasik cikgu ni. Tak boleh buat gitu. Orang perempuan ni walaupun dibuat salah, dia auratun masturatun. Kena jaga. Nampak? Jadi buat nak siap baju dia, nak suruh nyanyi, suruh jaga depan orang, tak boleh. Sebab tu dalam bab hudud, melunaskan pidana hudud, wajib menutup aurat pesalah walaupun jenayah berat. Kerana auratnya terpelihara di sisi Allah. Tu hak Allah. Jenayah dia buat tu hak masyarakat. Tapi aurat dia hak Allah, mu kena tutup. Faham? Ni suruh nyanyi, cikgu gila dia panggil.